Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat nasi goreng kampung. Jom kita start. Okay, first kita tumbukkan satu sudu besar ikan bilis, and then masukkan 13 bawang putih, sedikit belacan, and also 5 tangkai cili. Tumbuk. Kemudian masukkan satu biji bawang, and then tumbuk lagi sampai lumat. Dan inilah dia rahsia kesedapan nasi goreng kampung. Okay, ramai orang kata kuali aku kecil. Aku dah tukar lah besar sikit. Okay, kita tumiskan bahan-bahan tadi yang dah ditumbuk tu. Kemudian masukkan sotong. Nak guna ayam pun boleh. And then masukkan sedikit garam, kangkung. Kangkung banyak-banyak pun tak apa sebab dia akan kecut. And then kita masukkan nasi, gaul, kacau sampai sebati. And then finally masukkan ikan bilis yang dah digoreng. Barulah dia keluar rasa crunchy macam tu. Resipi ni seriously sedap and pedas. Tapi hari ni tak ada drama, tak ada apalah. Aku busy sebenarnya minggu ni, and then hari ni nak balik kampung. So korang try je lah. Selamat cuba.